nak kepada Islam. Sungguh, kita pergi satu masjid di Subang dekat airport. Situ pilot semayang. Nampak? Khutbah, memang kau lah, dok macam Terengganu lah. Kau bawa Terengganu, kau bawa benda. Bayar juga itu. Mana pemandu kapal terbang? Driver kapal terbang, bukan driver becak, bukan driver main pasir. Nak kepada Islam. Mokcik naik kapal terbang haji, pergi sama kakang dia, tak ada dan orang lain. Tak buh kepada Islam. Ni golongan yang disebut dalam ayat tadi. Golongan dia kok gini. Taing semayang, taing Mekah, taing rebangnya kejar ke lembu Allah apa cik mu pada tembau. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma ta'ala ila Allah war Rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa al-ayah. Rupa-rupanya ni golongan yang kalau kamu ajak mereka itu, mari kita balik kepada Quran dan hadis. Mari kita balik kepada pemerintah Islam. Golongan ini sebenarnya munafikin, Allah kata. Ra'aital munafikin. Bukan kal munafikin. Seperti munafik tak? Ra'aital munafikin. Kamu akan dapat tahu dan dapat lihat dengan pasti. Rupa-rupa inilah golongan munafik yang akan memberikan tentangan dan halangan kepada kamu dengan berbagai-bagai halangan. Macam-macam alasan. Dia orang akan buat tidak balik pada Islam. Tengok bila berlaku jenayah, bila berlaku masalah. Memang mereka berunding, bermesyuarat dan sebagainya untuk cara nak menyelesaikan masalah. Tapi hasilnya bukan balik kepada Islam. Apabila nak ulama-ulama nak suruh melaksanakan hudud supaya jenayah berkurangan di dalam negara, tak terima tu. Duk bincang juga, duk buat undang-undang lain. Motosikal kena pakai lampu lah siang hari. Kena pakai lampu berik ketiga pula. Nak balik pada Islam tak ada. Peragu kena penjara 2 tahun lepas. Dalam penjara dia belajar belaka. Daripada ragu dalam penjara dia belaka kan. Otai duduk dalam penjara. Duduk dalam jail jadi pandai. Boleh buka pintu kereta, boleh buka pintu rumah pula. Cara nak curi pula, pandai pula. Padahal hukum hudud potong tangan, dicederakan pula akan orang yang diragu mangsa, potong kaki pula. Tangan kanan tak ada, kaki kiri tak ada. Tak ragu dah lah. Cari-cari meja kecil, jual-jual CD. Tunjuk pula hukuman dijalankan secara langsung dalam TV. Baru berkurangan. Kerana apa? Allah yang mencipta manusia, Allah tahu hukuman apa yang dapat mengurang dan menginsafkan manusia. Ni kita orang tolong buat. Kita ni Tuhan jadi. Tiba-tiba duduk pada bumi Allah, tak mau ikut sedikit pun akan apa yang telah disuruh oleh Allah. Rupa-rupanya golongan yang mempertahankan undang-undang atau peraturan atau ciptaan manusia, golongan munafikin. Kerana mereka berpura-pura dengan Islam. Semayang nak jadi munafikin ni dia bukan pakai rata salik, tak jadi munafikin. Munafikin ni dia kena Islam. Taing semayang kena semayang, taing ke Mekah kena ke Mekah, taing haji kena pergi ke Mekah, taing Mekah kena pergi ke Mekah, taing puasa dia puasa, hati tak suka pada Islam. Tak apalah golongan-golongan ni dia puas hati. Sebab apa? Dapat habuan dunia. Yang peliknya golongan ni, ustaz-ustaz duduk tahan. Dia orang pandai agama, dia orang celik agama, tapi duduk ngajar, duduk ceramah, duduk tazkirah, supaya orang nampak bahawanya orang zalim inilah yang betul. Bahawasanya orang yang menipu inilah yang benar. Dan golongan Islam lah golongan yang pandai cakap, tapi tak pandai buat. Ini tugas yang diberikan kepada guru-guru agama, ustaz-ustaz. Khutbah Jumaat. Siapa gitu semua. Tak macam mana. Mempertahankan golongan yang melakukan pendustaan. Nabi sebut jelas dah. Yakzibun wa yazlimun. Pemerintah akan datang melakukan kezaliman dan menipu. Faman dakhala alaihim, siapa yang bersama mereka itu, fasaddaqa bikazibihim, kemudian tolong benarkan penipuan mereka itu.
Wa a'ana 'ala zulmihim, tolong pula kezaliman mereka itu. Falaysa minni wa lastu minhu. Bukan umat aku bukan nabi dia. Walam yarid 'ala haudi, tidak akan dapat minum dalam kolam kausarku di hari kiamat nanti. Dalam kitab Syarah Muwatta Imam Malik, maksudnya mereka tidak dapat masuk syurga walaupun ada bekas ghurrah muhajjalun pada dahi, tangan dan kaki-kaki mereka. Semayang tak tinggal. Orang yang semayang tak tinggal ni, dia kena kesang wuduk di hari akhirat. Sebab asal ceritanya Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, aku akan menunggu umat aku di hari akhirat nanti dekat kolam kausarku, kolam Nabi. Masing-masing umat akan minum pada kolam Nabi masing-masing. Sahabat tanya, dah Nabi, ya Rasulullah, nak kenal ke mana? Kita ni sezaman dengan Nabi, Nabi kenal. Dah kalau umat akan datang, nak kenal ke mana? 4,000 tahun lagi, maksudnya kita ni lah. Maka Nabi kata, kalau mu ada kuda putih seekor, pada putih, lepas tu kuda tu duduk dalam kumpulan kuda hitam, mu kenal? Sahabat kata, kenal. Kalau lah kita kuda putih. Nabi kata, begitu juga dengan umat aku. Umat aku, mereka yang semayang, mereka ambil wuduk. Bila ambil wuduk, kesang wuduk tu akan bercahaya di hari akhirat. Jadi macam lampu pada kepala, pada kanan, bertangan, pada telinga, pada kaki, bercahaya. Bila ada lampu, mudah nampak. Maka bila nampak di hari akhirat nanti, umat Nabi ramai yang semayang, Nabi panggil. Mari sini, mari sini. Bila umat Nabi ramai-ramai pergi kat Nabi, sebahagiannya telah disekat oleh malaikat. Malaikat sekat sebahagian. Ni tak boleh, ni tak boleh. Dia berkata, lepas-lepas, umat aku tu aku kenal, ghurrah muhajjalun, bekas daripada ambil wuduk. Mereka orang semayang. Malaikat kata, betul dah, sayang. Tapi bila mu tak ada, mu wafat, mereka melakukan apa yang mu tak suruh, dan apa yang mu suruh, mereka tak buat sekarang. Yang ni Nabi suruh al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi ini golongan umatmu walaupun semayang, bersama dengan golongan yang menggalakkan maksiat dan menyekat perkara-perkara ma'ruf. Tu kata, macam Ustaz budak khabar tadi, nak Kelantan, Alhamdulillah. Kita ni bila tak tahu. Dalam-dalam Alhamdulillah, mereka pun kita pergi kat dia pun ni, tutup api dah sekarang. Tu Islam mereka tu mana dang lagi ke dia. Nampak? Tok guru mereka dah tu. Islam mereka dah tu berpuluh-puluh tahun. 5 minit cakap gelak guguk terus. Nampak? Tu tak Ustaz? Ha. Berani lagi ni, tempat negeri Tok Guru dah. Padahal kita mending nak cakap, nak cerita Isra' Mi'raj, dah naik buruk. Gelak guguk-guguk terus. Kalau dah naik langit kepak, dia tahan kira dah. Jumpa Nabi Yusuf. Dah setengah baru nak naik buruk-buruk, tak apa lagi. Lepung gelak guguk. Tapi kita tak suka jahat lah. Esokkan dia telefon, dia sungguh. Ada orang beri arahan supaya tutup api. Tak ada apa-apa. Tutup api lah, mulut tak tutup. Mulut terus bercakap. Tu. Maknanya, yasuddunaka anka sududa. Memberi halangan kepada golongan Islam macam-macam cara. Macam-macam fashion. Orang tutup api. Nah, hok kata sejik, kunci pintu terus. Macam-macam supaya orang bila dak nak ceramah, dak nak ngajar, orang dak dengar. Bila orang dak nak dengar, maka orang tak tahu pembohongan. Bila orang tak tahu pembohongan, betul belaka lah. Moleknya. Atas nama pembangunan, nak cari dua aneh ke ya? Baik untuk. 5 hari lepas cakap dalam radio, dia, orang ladang ni, bui bukit pun dia tak suka. Aduh. Ni kes kapung ladang lah. Ambil tanah orang, lepas tu buat flat. Masa tak rombok lagi tu, cakap dulu. Kita akan beri harga subsidi flat gigi. Kita jual dengan harga subsidi mengikut kemampuan penduduk ladang.
Oh, sedap gamak. Kita biasa dah lah tak nawak ni. Biasa dah pasal sama-sama nak mau. 50 tahun dah nawak. Akhir-akhirnya tak jadi. Harga sama belaka. Takut orang marah. Kata dah. Pesen lain dah. Dua dah lidah gitu. Cabang dua dah. Ngelah baru ni tak benar jual. Sewa sahaja. Sewa saja 3 lidah. Kalau bewak 2, 3. Kenapa orang ni? Beluk. Benar? Payah nak sebut 3. Ini betul. Daripada nak beri harga murah bagi yang tak mampu, yang mampu harga biasa, kemudian harga sama pula. 2 kali. Yang ketiga jadi hak kedua ni lebang lah pula. Sewa. Bila 3 tahun, bayaran beres awal bulan, layaklah memohon untuk membeli pula dah. Tu cerita. Bermakna dusta. Lidah cabang, bohong. La'anallahu ala kullil mukazzibin. Laknat Allah ke atas segala mereka yang berdusta. Membohongi rakyat. Kata Rasulullah, semua pemimpin akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tangan mereka terikat pada leher. Dan jika ada dia berbohong kepada seorang saja rakyat, maka belenggu dan rantai tersebut tidak akan terlepas dan akan diheret ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man ghasyana falaysa minna, bukan di kalangan kami orang-orang yang menipu kami. Tak tipu apa asal daripada nak beri subsidi, lepas tu harga sama, lepas tu tak boleh jual pula. Ambil tanah orang, guna wang kerajaan, buat pelik, jadi nega lah pula. Bukan kalangan kami golongan yang menipu kami. Makna menipu umat kami. Rakyat agama umat Islam ni umat Nabi Muhammad. Dan golongan yang menipu dia, laisa minna, bukan umat aku. Wal makru wal khida' finnar. Tipu, sengelak, helah seperti itu di dalam api neraka wal iyazabillah. Yang pelik ini lagi, biasa orang bagi anak kucing ni orang beli rumah. Beli rumah bagi anak kucing. Ni sewa bagi napa? Ada tak sewa rumah bagi anak kucing? Siap dengan ceramah mengapa? Pelik-pelik sungguh, la ilaha illallah. Yang ajaib lagi bila undi menunjukkan mereka ni adil. Undi ni adil lah. Adil lah tengok. Tak urat sebelah lah. Lek lah undi lah. Kata dah tu. Aduh lalu. Undi siapa yang dah tabuk boleh nak tekak berapa. Ya memang adil gitu. Tapi tekak 1 dengan 2 tak ada. Dah adil gitu. Tekak 1 dengan 2. Cabut seorang 7. Cabut seorang 3. JKK 12. Ramai-ramai boleh dah kedah sengih belaka. Tidak perasan boleh tak ada. Tekak 1 dengan tekak 2. Faham tak? Tahuan ni. Faham lah kalau kita kata. Dia kata mulut jahat. Tekak 1 dengan tekak 2. Pak adil kot mana? Tak ada adil. Zalim. Tipu. Kecek. Oh suka sangat itu adil. Adil kot ni. Tekak 1 dengan 2 dia boleh. Tak ada sekolah orang boleh. Tak ada boleh. Adil kat mana? Hak orang dah. Anak beranak. Dia konsep ni kalau kondo mewah, dia atas mahal sewa. Kau atas, kau mahal. Ni kondo rakyat murah. Cak ayam. Lagi bawah, lagi mahal sewa. Lagi atas, lagi murah. Jadi, dia ambil dah. Tekak 1, tekak 2. Cadang-cadang kau kaki. Pakat beli, sewa kat orang. Boleh bitih. Nampak? Terang-terang. Siapa yang menipu umat aku, bukan daripada kalangan kami. Na'udzubillah. Inilah contoh-contoh pembohongan.